Sebab apa? Sebab di rumah tak dibuat taklim, sehingga anak-anak tak tahu nilai para sahabat. Bukan saja anak-anak, keluarga kita pun tak tahu. Tak pernah pun berlaku dalam kehidupan kita. Balik rumah, jom isteri terbenung atas katil, kita pun tanya, kenapa terbenung? Saya terbenung bang, saya fikir di syurga nanti dapat tak saya jumpa Ibunda Khadijah. Sebab kita tak pernah cerita pada isteri kita tentang Ibunda Khadijah, sehingga isteri kita kalau tanya, tahu syurga tak? Nak. Kenapa nak masuk syurga? Sebab ustazah cakap bang, di syurga makan sedap bang. Tak ada nilai sahabat dalam kehidupan. Tak ada pengkhianat nak jumpa Ibunda Khadijah. Ini perempuan kita tak diceritakan tentang Ibunda Khadijah, sehingga mereka kenal tentang Siti Khadijah lebih daripada Ibunda Khadijah. Sebab apa? Kita tak cerita pada mereka nilai-nilai ini tuan-tuan. Sehingga kan anak perempuan kita nama dia Khadijah dapat kerja bagus sikit, duduk kat KL, tukar nama Katie, nama kucing tuan. Sebab apa? Dia tak tahu nilai nama sahabat isteri Nabi. Jadi penting tuan-tuan. Dan tuan-tuan yang berdoa SWT sangat penting untuk kita tambah korban kita. Tambah korban kita untuk agama Allah. Umat dalam keadaan begitu derita tuan. Kami bawa balik tuan mula di Turkistan Timur tuan. Di Turkistan Timur kita mula satu ketika dulu, mereka ni orang Asia Barat ni tuan-tuan, mereka ni memang mereka ni duduk satu kedudukan yang pada zaman kerajaan Bukhara tuan-tuan. Islam begitu gemilang-gemilang. Mereka ni dapat Islam daripada pengorbanan siapa? Daripada dua orang. Pertama daripada Qusam bin Abbas, sepupu Nabi. Abdullah bin Abbas punya adik, namanya Sayyidina Qusam bin Abbas, adik bungsu. Qusam bin Abbas dalam hadis Bukhari kita, dia termasuk dalam salah seorang yang mandikan jenazah Nabi. Dia kecil lagi waktu tu. Yang mandikan jenazah Nabi ni 7 orang tu. Siapa dia? Abbas, pakcik Nabi. Fadl bin Abbas, abang sulung Abdullah bin Abbas. Yang ketiga Qusam bin Abbas, adik bungsu Abdullah bin Abbas. Yang keempat Khauf al-Khawli, orang Madinah. Yang kelima Hazrat Syukran, hamba Nabi. Yang seterusnya ialah Usamah bin Zaid, cucu kesayangan Nabi. Dan yang terakhir Sayyidina Ali, yang telah sandarkan Nabi kepada dia. 7 orang Nabi Bukhari sebut yang mandikan jenazah Nabi. Di Qusam sebagai mula, makam di mana? Di Samarkand. 6,000 km daripada Madinah kita telah bergerak untuk bawa agama di Asia Tengah. Asia Tengah kawasan dia tak ada tempat yang tak ada gunung. Rata-rata gunung semua tuan. Sahabat telah bergerak 6,000 km. Dan disambung perjalanan sahabat tentang mulia untuk bawa Islam sampai ke sepanjang Mongolia. Siapa yang bawa tuan mulia? Inilah dia tuan-tuan yang mulia, iaitu Hazrat Faruq rahmatullah alaih. Faruq ni seorang tabi'in tuan-tuan. Dia telah keluar berapa lama tuan mulia? Faruq ni telah keluar 27 tahun. Tuan tengok dalam riwayat. Berapa lama dia keluar? Bukan 3 hari tuan. Dia telah keluar selama 27 tahun. Ni Abu Abdul Rahman Faruq rahmatullah alaih. Dia tabi'in. Dia telah bergerak, Masya Allah, dia telah bergerak 20 tahun, Masya Allah. Sebab itu anak dia tuan-tuan yang mulia, asbab dia bergerak tuan mulia, Rabi' Ar-Ra'i ni menjadi ulama besar di kota Madinah dan menjadi guru kepada Imam Malik guru kepada Imam Syafi'i rahimahullah. Hari ini kita bangga kita mazhab Syafi'i. Kita tak tahu bila di balik mazhab Syafi'i itu ada dia guru Imam Syafi'i, Imam Malik. Di balik Imam Malik ada Rabi' Ar-Ra'i yang ayah dia tuan telah berjuang untuk agama selama 27 tahun. Hingga Islam seluruh Asia Tengah. Tuan-tuan tengok Asia Tengah ni orang dia dahsyat-dahsyat. Dia orang dia bangsa Turk ni lah masa dia pakai tarak ni yang dia tinggalkan. Kehidupan mereka nomad, kehidupan mereka ni ganas. Dia orang tinggal kat gunung-gunung tuan. Orang yang ganas macam ni sahabat lah, bawa agama kepada mereka. Banjaran Tian Shan tu banjaran yang besar. Mereka hidup di banjaran demi banjaran. Sahabat telah bergerak banjaran demi banjaran untuk bawa agama tuan ini. Dan tuan-tuan dari Allah Subhanahu Wa Taala, setelah zaman sahabat, zaman tabi'in, mereka jadi kerajaan besar pula. Kenapa? Bila habisnya kerajaan Baghdad, kerajaan telah pindah pergi Bukhara. Dengan gemilang tuan milih. Masjid mereka besar-besar. Mereka tak buat masjid kecil-kecil macam ni. Masjid mereka besar-besar. Di zaman Amir Timur, dia suka masjid yang besar-besar. Tuan-tuan kami pergi di masjid Imam Bukhari di Bukhara tuan bila masjid tu tuan-tuan, Masya Allah, kolah wuduk dia saja 3,000 yang boleh diurus sebentar. Kolah wuduk tuan. Ini bukan cerita orang, kami pergi sendiri. Kami telah bergerak ke sana lebih kurang 5 tahun lepas. Alhamdulillah, kami jemaah pertama setelah 1996. 1996 jemaah terakhir daripada Nizamuddin, jemaah ulama dihantar pergi ke Uzbekistan. Jemaah ni masuk tak keluar, dah kena bunuh semua. Setelah itu kita baru 2021 kami jemaah pertama dihantar setelah 1996. Kita tengok sendiri dalam mata kita tuan. Kolah masjid Imam Bukhari itu 3,000 orang boleh dibunuh sebentar. Kau tahu mana berapa besar masjid dia? Masjid dia tuan-tuan dibuat pakai putih telur tuan. Putih telur, bukan pakai simen, pakai putih telur. Dinding tu dia letak pakai putih telur. Tuan-tuan, bila dakwah ditinggalkan lepas wafat Imam Bukhari,
wafat ulama-ulama ni. Tuan-tuan bayangkan hebatnya sahabat buat dakwah. Kampung yang begitu dahsyat di gunung-gunung ni melahirkan ulama yang super power. Sampai kiamat dunia tidak datang imam sehebat Imam Bukhari. Dia bukan orang Arab. Imam Muslim bukan orang Arab. Imam Tirmizi bukan orang Arab. Imam Nasa'i bukan orang Arab. Imam Malik Samarkandi bukan orang. Ini semua Asia Tengah tuan. Ini semua juga Rusia. Tapi setelah wafat ulama-ulama ni tuan-tuan, dakwah ditinggalkan, maka Allah Ta'ala beri zullah. Allah berkata dalam Nabi berkata dalam hadis, Allah berkata dalam Quran, ketika orang Islam meninggalkan kerja dakwah, kerana kemuliaan umat ini dengan kerja dakwah tuan. Allah berkata kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kemuliaan kita bila kita buat dakwah. Inilah mahkota kemuliaan kita. Kerja yang sebenar kita kerja dakwah. Yang lain ni keperluan tuan, sambilan. Kerja utama kita adalah dakwah. Tapi hari ini cleaner rasa kerja dia cleaner, engineer rasa kerja dia engineer, doktor rasa kerja dia doktor. Sedangkan kemuliaan dia boleh dibuat dakwah. Doktor yang buat dakwah Allah muliakan dia, cleaner yang buat dakwah Allah akan muliakan dia. Tapi hari ini orang Islam ditinggalkan dakwah, apa berlaku? Allah beritahu akan dicampak zullah, kehinaan. Bila zullah ni tuan-tuan, apa yang telah berlaku? Orang Islam telah dijajah oleh Mongol begitu luar biasa, dibunuh di mana tempat. Negara Islam dijarah sekian lama tuan. Sedangkan dulu mereka hidup dengan gemilang-gemilang, tapi ditinggalkan dakwah, Allah beri kehinaan. Hari ini tuan kalau pergi masjid-masjid mereka, kita pergi di Uzbekistan, di beberapa negara kita tuan, termasuk di sepanjang Iran yang juga kawasan Parsi dan mana, masjid hari jadi museum. Dulu ribuan orang tuan datang belajar Imam Bukhari. Hari ini tuan-tuan, orang bukan kata orang yang khair, bahkan orang kafir masuk hijab sampai di mihrab imam. Nak masuk masjid kena bayar, jadi museum tuan, jadi tempat turis. Bila dakwah ditinggalkan, ini berlaku tuan. Masyarakat kita sebut, bila kita tinggalkan kerja dakwah, maka Allah akan hina kita di tanah air kita sendiri. Itu ini yang berlaku tuan. Ini yang berlaku di banyak negara tuan. Kita bergerak di Turkistan Timur tuan, tempat yang mana dulu tuan, pernah ada ulama dan sultan yang hebat. Sultan Saltuk nama dia, tuan boleh tanya kat Google. Sultan Saltuk ni dia daripada Turkistan Timur. Dia memerintah begitu gilang gemilang dan dia telah bentuk jemaah dakwah atas seluruh dunia tuan. Tapi bila dakwah ditinggalkan, Allah beri zullah, kehinaan pada orang Islam. Apa yang berlaku bila orang Islam tak boleh puasa sana tuan. Sangat menyedihkan. Orang Islam cakap pasal Islam pun tak berani. Kita bergerak dan boleh pergi kat bandar dah tuan. Kita tengok berapa orang sedang tak puasa tuan. Sedangkan dia orang Islam, dia sedang kita. Kita jalan, kita belajar dulu. Bulan Ramadan dia makan, dan dia tak boleh tutup aurat. Orang perempuan dia sebagai kita buka tutup, makcik-makcik kita buka tutup. Bayangkan tuan, kita takut pasal solat tak tahu, waktu solat pun tak tahu. Tuan-tuan bayangkan Ramadan telah keluar dari kehidupan mereka, agama telah keluar dari kehidupan mereka. Nama dia Islam, nama dia Abdullah, nama dia Ahmad, tapi agama telah keluar dari kehidupan mereka. Kalau tuan-tuan begitu tak akan nangis. Dia sekali itu tuan, dan kita masih hidup. Di waktu kita masih hidup, kita tengok kat nanti, kita tengok apa yang jadi perginakan aku kalau aku tak buat dakwah betul-betul. Tuan-tuan yang boleh ini akan berlaku kat tempat kita kalau kita tak betul-betul buat dakwah tuan. Hari ini perkataan jihad tak boleh sebut. Tuan-tuan dengar orang semua jihad, tak ada tuan. Sekarang ni jihad, orang sebut jihad, bukan kata orang kafir. Kalau kita sebut jihad, orang Islam pun kita berganas. Hari ini kalau kita sebut perkataan jihad, orang Islam pun kita ni ekstremis. Sedangkan jihad kita yang benar satu syu'bah yang besar Islam. Sahabat bergerak berjihad di Allah. Hari ini perkataan jihad tak ada sebut, perkataan kafir tak ada sebut, perkataan itu dalam Quran tak ada sebut non-Muslim, tak ada sebut tuan. Ini banyak perkataan Quran tak ada sebut, haram tak ada sebut, tak ada sebut non-halal, tidak syar'i. Ini baru sikit-sikit kat tempat kita tuan. Tapi di tempat kita bila orang dah tak ada solat, masjid-masjid dikunci. Kita tanya ni kenapa dikunci, tak terus semayang dah. Masjid-masjid jadi kedai runcit, banyak masjid jadi kedai tuan. Kita nak jadi kedai dah. Masya Allah, kita tengok sedih tuan. Bahkan ada masjid-masjid yang mula jadi tempat turis, orang datang untuk ambil gambar saja. Ini yang berlaku tuan bila kita tinggalkan dakwah. Sebab itu tuan penting untuk kita bagi masa untuk jumpa umat ni tuan. Ini keadaan dia tuan. Dan kita penuh harap, kita bergerak, kita tabur mati dengan penuh harap, ya Allah, kembalikanlah mereka berkehidupan mereka yang lama, ya Allah. Darah-darah mereka dah berjuang tuan. Sebab korban mereka tuan boleh hari kita dapat dengar hadis Imam Bukhari punya korban, kita dapat dengar hadis Bukhari, dapat tahu pasal puasa, dapat tahu pasal Ramadan, ni korban mereka tuan. Tapi kalau kelalaian kita tuan, kita bicara kerja dakwah, ini yang berlaku. Agama yang Nabi telah korbankan dengan darah dan air mata, hari ini agama telah gersang tuan. Orang bukan kata orang kafir, orang Islam sendiri takut untuk amalkan agama.
Tuan-tuan dan berkat Allah SWT. Sebab itulah tuan-tuan kita buat keputusan. Banyak tempat-tempat dulu hebat Islam bila dakwah ditinggalkan, maka Islam telah keluar kehidupan mereka. Tuan-tuan yang mulia, kita bergerak pergi ke Spain tuan. Dulu kami belajar di Quran di rumah tahfiz wal qiraat. Dan tahfiz wal qiraat kita belajar tentang bagaimana mazhab dalam Quran. Kita tahu mazhab dalam fiqh ni Syafi'i. Orang tanya mazhab apa? Mazhab Syafi'i. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Itu kita tahu dalam mazhab akidah. Tapi dalam Quran orang tanya mazhab apa? Kita tahu mazhab Syafi'i lah. Sedangkan dalam Quran kita ada mazhab ni. Dalam Quran ni ada 7 bacaan Quran yang Nabi terima. Waktu wahyu turun, Nabi terima 7 bacaan. 7 bacaan tu mazhab dalam Quran. Kita punya mazhab ni namanya mazhab Imam Hafs Al-Asim. Jadi bacaan Quran kita ni Hafs Al-Asim. Sebab tu kalau kita pergi keluar ke utara Afrika, maka di sana tahun bila kita akan dengar mereka punya mazhab Warsh. Dia akan baca siratal ladzina an'amta 'alaihim. Sebab apa? Di mazhab lain, mazhab Quran lain. Tuan-tuan yang boleh susun ilmu ni siapa? Al-Imam Syatibi daripada kampung namanya Syatbah. Hari ini tuan-tuan Syatbah tu dalam bahasa sebenarnya daripada Satiba, S-A-T-I-V-A. Tuan-tuan, asbab usaha dakwah para ulama dulu 800 tahun lebih umat Islam bertapak di Andalus. Andalus ni di mana? Di Spanyol, kemudian Gibraltar, yang ketiga Portugal. Ini 3 tempat ni dipanggil Andalus. Tuan-tuan, di kampung Syatbah ni ribuan ulama, perempuan pun pakai burdah. Syatbah orang Islam, masjid begitu banyak. Tuan-tuan, kami bergerak 4 tahun lepas di sana tuan. Bila kami sampai, kami bergerak sekali dengan Maulana Abdul Hamid. Bila kita sampai tuan, tidak ada walaupun satu masjid. Masjid tak ada tuan. Padahal dulu tempat yang mana lain dari bawah ulama. Saya pun teruja dengan Imam Syatibi ketika baca qiraat. Dahsyatnya ni, Imam Abu Sa'ad Syatibi ni mata dia buta tuan. Alim yang sangat luar biasa. Mata buta boleh susah mazhab Quran. Sebab firman dia tak kenal Quran. Saya punya teruja sehingga anak saya tak lama Syatibi. Sebab apa? Teruja ke saya. Tapi bila saya sampai kampung Syatbah, kampung Imam Syatibi, kita lemah lalu lutut rasa. Satu masjid pun tak tuan. Tidak ada walaupun satu orang Islam. Orang Islam tak ada murtad dan semua tu. Dia beritahu keluarga kami dulu Islam. Tak Islam tak. Yang ada orang luar yang datang sebagai peniaga ke sana. Kerana kelayan kita tuan, kita duduk kat rumah tengok TV makan popcorn. Orang murtad tuan. Orang tinggalkan agama. Kita rasa tak ada nilai. Sebab apa? Sebab kita tak rasa agama ada nilai. Agama ada tak ada kita dengan pengorbanan tuan. Nabi dan sahabat. Hari ini kita dapat Islam, kita boleh nilai pengorbanan mereka. Untuk Islam sampai tak kita tak boleh ribuan keluarga terpisah. Kita terpisah 3 hari dengan keluarga kita. Mereka terpisah untuk selama-lamanya. Mereka buat pengorbanan gila-gila tuan. Luar biasa. Isteri jadi janda, anak jadi yatim. Untuk agama sampai tak kita tuan. Ribuan manusia mati dalam perjalanan mereka untuk bawa agama pada kita. Hari ini kita rasa tak ada nilai agama. Kita rasa tak ada apa-apa. Tuan-tuan, kalau kita tak buat keputusan, kita tak buat keputusan tuan-tuan, apakah jadi generasi kita akan datang? Apakah jadi pada anak cucu kita akan datang tuan? Tuan-tuan, kalau kita tanya orang-orang Syatbah, satu ketika dulu zaman hilang dalam Islam, zaman Imam Syatibi, kita tanya atuk mereka, percaya tak cucu kamu murtad? Dia takkan percaya tuan. Sebab apa? Ulama begitu ramai, 100% orang Islam. Tapi kalaulah atuk mereka tengok apa jadi pada orang Syatbah sekarang, maka pasti dia akan nangis. Sebab apa? Dia tak sangka anak cucu mereka bukan sekadar murtad, bahkan digunakan oleh orang kafir untuk jadi mancai mereka, untuk murtad orang Filipin lah. Bukan sahaja kafir, bukan sahaja murtad, bahkan mereka digunakan untuk murtadkan kerajaan Islam di Filipin. Tak tahu. Bukan sahaja meninggalkan Islam, bahkan dia membantu orang kafir. Jadi kuli batak orang kafir untuk murtadkan orang Islam. Ini kesan tuan. Ini yang diberkati oleh Allah, zullah, kehinaan. Allah akan capai kehinaan bila mana kita tinggalkan dakwah. Untuk itulah tuan, bila kita berubah keputusan tuan. Ramadan ni tuan bukan bulan tidur. Ramadan ni bukan bulan rehat. Ramadan ni bulan perjuangan. Sebab itu sahabat bergerak di padang dalam Ramadan. Sahabat kerajaan Allah dalam Ramadan tuan. Fatah Mekah, pembukaan kota Mekah, bergerak 10,000 bersama Nabi dalam Ramadan tuan. Ini bulan perjuangan. Bukan bulan kita gancang untuk banyak rehat, tidak. Ini bulan perjuangan tuan. Sebab itu masyarakat kita lebih dulu dalam Ramadan demi keluarga Allah. Untuk apa tuan? Untuk sama perjuangan para sahabat. Tuan-tuan, di dunia ini ada 7 bilion manusia. 7 bilion bersama 7,000 juta dari seluruh alam. Tuan-tuan, daripada 7 bilion manusia, hanya 2 bilion saja kenal siapa dia Allah. Lagi 5 bilion manusia, 5,000 juta manusia tak kenal siapa dia Allah. Kufur pada Allah. Mereka makan semua daripada Allah, makan makanan yang Allah bagi, minum minuman Allah bagi, tapi sekalipun tak pernah sujud pada Allah, tak pernah rukuk pada Allah. Tuan-tuan, kalau kiamat datangkan, maka 5 bilion, 5,000 juta manusia akan mati terus masuk neraka Allah. Mati akan kufur pada Allah.
Betapa sebenarnya hati Nabi kena bisa merupakan seluruh Nabi untuk bermanusia pada iman. Hanya kebetulan kita dulu umat dulu berdagang. Dua bila orang Islam berkata, di kalangan orang Islam ada yang tak solat, tak sempat taubat, dia mati pada di akhirat. Di kalangan orang tak solat pun ada beradik kita, ada mak kita, ayah kita, keluarga kita, jiran kita, orang kampung kita, menantu kita, mertua kita, ipar dua kita, kawan-kawan kita yang tak solat. Kalau tak sempat taubat pada di akhirat. Ini ketimbangan Nabi. Ada orang Islam tak puasa dalam Ramadan, tak sempat taubat, apa nasi di akhirat. Ada di kalangan Islam dan benda yang makan duit haram, duit riba, makan duit rasuah, makan duit tentu harap, kerja dengan majikan, bagi 20 kilo, klaim 40 kilo, bagi 50 kilo, klaim 60 kilo, bagi bini makan, bagi anak makan. Ni tempat, ni benda darah daging. Bahkan Nabi Muhammad kata makan dari sumber yang haram, apa akan jadi? Dia akan jadi darah daging, darah akan mengalir kat mata, mata akan suka benda yang tak baik. Mengenai kat mulut kan suka cakap benda yang tak baik. Ada masa kata apa? Nak tahu kita makan tu betul ke tak betul, jiwa memberontak nak buat maksiat, itu kita makan benda tak betul. Kalau kita makan benda tu, jiwa rasa nak taat perintah Allah, rasa semangat nak taat perintah Allah, maka kita telah makan benda yang betul. Betul yang mulia, hari ni orang tak tengok lah. Tengok kedai tak ada halal pun makan, Muslim friendly makan. Bagi KLIA, kedai gate